أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Miskul Kalam kembali lagi. Hari ini masih lagi dalam topik infak kepada Allah. Surah yang telah dibacakan dari surah Saba ayat ke-39 yang menjelaskan bahawa Allah Jalla wa'ala melapangkan ataupun menyempitkan rezeki hamba-hambanya sebagai ujian serta menjamin ganti bagi setiap infak kebaikan. Nak diceritakan di sini adalah setiap rezeki kita Allah yang beri. Tak adalah ilah lain, tidak ada sumber-sumber lain, hanya dengan izin Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Begitulah yang telah dijelaskan daripada ayat yang telah dibacakan tadi. Penonton-penonton yang dirahmati Allah, kita bercakap tentang infak. Kita tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar betapa pemurahnya menginfakkan harta benda mereka ke jalan Allah, lebih-lebih lagi membantu dakwah-dakwah Nabi SAW. Bagaimana kisah Sayyidina Uthman bin Affan yang membantu dengan memberi 1000 dinar emas, menyediakan 300 ekor unta, sebagaimana Nabi bersabda, atau kama qala, tidak memudaratkan Uthman apa yang dilakukan selepas hari ini. Ini kerana sedekahnya itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok kisah Abdul Rahman bin Auf, bagaimana pedagang yang sangat dermawan. Beliau seorang sahabat yang sangat kaya, namun kekayaannya tidak menjadikannya beliau cinta kepada dunia. Pernah beliau menyedekahkan, memberi makan fakir miskin, membantu para muhajirin, sampai suatu hari beliau menangis ketika berpuasa, ketika berbuka puasa. Bagaimana beliau mengenangkan kembali bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib lebih baik daripadaku, tetapi ketika wafat hanya ada kain kafan. Aku takut nikmat dunia ini mempercepatkan balasan kebaikan aku di dunia. Inilah yang menunjukkan hati-hati para sahabat yang sangat takut kepada Allah, walaupun mereka insan yang paling banyak bersedekah. Cuba kita muhasabah tanya diri kita sendiri. 10 akhir awal Ramadan, berapa banyakkah yang kita telah habiskan membelanjakan harta kita dengan Allah? Berapa banyakkah yang telah kita infakkan harta benda kita dengan Allah? Kalaulah masih sama seperti bulan tidak Ramadan, kita belum cukup lagi menjadi insan yang sangat pemurah. Teruskan perjuangan kita, keluarkan infak kita, bantulah mereka-mereka yang di luar sana. InsyaAllah tidak akan miskin bagi mereka yang mengeluarkan infak ke jalan Allah, membantu saudara mara kita yang memerlukan. Wallahu a'lam.